Kalau Papua Datuk tu ada. Oh lah, mau tak kira di sana. Datuk. Aku mana planning nak pergi Liga Super. Sama Datuk di Nick Golok. Come back to Yek Bonito Channel. Oh. Hari ni kita bercakap tentang KAW ke Liga Super. Benda tu menjadi atau tak? Selamanya satu pengurus berubah. Kamu gandeng bahu, Kelantan berdiri megah. KR dah Bali, Ulani bertukar wajah. Hari ni lama dah kita tak bergatih Afrika. Jadi kita bergatih lah hari ni. Lama dah kita musim-musim bandar rantau panjang, insyaAllah. Ready tak ready untuk next half season baru. Target KAW ke Liga Super tu, benda tu pasti tu, benda tu. Presiden kita sendiri, Datuk kita pun umumkan masa di Nick Golok hari tu. Memang impian dan hasrat pengurusan KAW ni untuk ke Liga Super adalah benda yang pasti. Bagi Yek lah first season kita ni, half season kita ni, KAW beri persembahan terbaik dah tu. Dengan kemenangan 5 seri, 3 kalah tu, oish, terbaik dah. Baru season pertama ni kalau kita tengok kesilapan kita adalah banyak seri. Daripada menang, kita sepatutnya boleh menang tapi kita banyak seri. Itu adalah kesilapan lah. Orang kata tak ada rezeki lagi untuk permulaan. Lepas tu 3 kekalahan pertama kita tu, kalah tipis lah, 2-1 lah belakang. Allahu Akbar. Tadi benda tu kata boleh dibaiki lah. Kita kalah dengan Selangor 2 untuk permulaan 2-1. Lepas tu kita kalah dengan Gapun Azhar lagi. Tak ingat tu. Kalau ingat boleh komen bawah. Lagi kita kalah dengan Manjung City waktu tu. Bagi adalah masa tu pemain-pemain kita kena influenza belakang masa tu. Tu antara kelemahan kita, rapi nak buat kan. Tak ada rezeki lagi. Patutnya game tu boleh menang lah. Kita semakin kemah dengan taktikal, dengan pemain baru, import baru. Keserasian tu semakin menjadi. Jadi bagi InsyaAllah kita boleh pergi Liga Super. 12 bulan 1 ni kita akan berjumpa dengan Selangor 2. Bila Selangor 2 ni, dia dah nombor 1 Liga. Jadi masa ni lah kita perlu ukur kekuatan kita secara mana. Dengan kehadiran import baru, yakin InsyaAllah KAW boleh pergi Liga Super. Impian ke Liga Super ni memang orang kata setengah-setengah orang kata duduk Liga A1. Dia mantap pengurusan ke apa semua. Tapi bagi kita perlu ke Liga Super. Dengan kehadiran pemain baru ni, InsyaAllah ada harapan kita. Dengan prestasi kita baru tu pun sebelum ni pun orang kata memberangsangkan jugalah. Ada nak kapau kakao ke? Oh, dah baru. Allah bosan. Api di mi kalau dah orang Allah nak joti-jotinya. Oh nak tobeknya dah. Duk rumah lah. Datuk duk ngeret apa? Bakal apa Datuk? Sama Datuk di Nick Golok. Jaya penaja Kelantan itu ni. Harapan sikit tu untuk second season. InsyaAllah Liga Super tu pasti ya tu. Papua Sabola tu. Ada pun ada Datuk. Aku mana planning nak pergi Liga Super terbaik. InsyaAllah kita target 10 game pertama ni biar menang belakang. Lepas tu nak seri ke. Kalau yang ni lah 10 game pertama tu kena gagah lah. Kena kita. Jadi kita luwe balik dah ni. Orang kata nanti kau mau sini jadi urut. Lalu kok kedai di sana ni. Kalau kena roti sana dulu kan. Lama tak pakai roti sana. Tidak. Makan tak apa ni. Jadi ada rasa nak buat tak roti sana sini. Makan roti sana dulu. Oh lama tak pakai roti sana. Baru lepas naik sikal pakai roti sana. Betul? Punya. Tak apa. Gratis. Gratis? Ha? Gratis, lepas tu mengajar roti jana. Dia tak jadi rumah. Tak jadi rumah? Tak. Dia boleh balik dengan dibakar dulu. Kak Haji mari kita sini weh. Kak Haji mari kita. Mau kita duk taman hantar baru. Raja musim
Dekat beres. Beres. Okey. Hari pun tak hujan dah ni. Hari kita berhenti sembahyang maghrib tu, lepas tu kita tunggu balik lah. Tunggu balik lah. Oh, kita tunaikan apa yang wajib ni. Pasal kita nak klik pulak jauh lagi, dah 340-60 km darjah Celsius. Kita maya pelepah wajib dulu. Lepas tu kak, hujan tak hujan kita lancar balik. Jangan lupa subscribe, follow dan like ya. Komen di bawah. Alhamdulillah, sampai masjid. Kita maya wajib.